Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada 25 tahun perjalanan inspirasi IKIM FM. Untuk lebih banyak perkongsian dan kandungan menarik, ikuti kami di FB, IG, TikTok dan laman web ikimfm.my. IKIM FM, 25 tahun inspirasiku. IKIM FM Inspirasi bersama anda. Assalamualaikum semua. Terima kasih yang terus setia bersama Pian di Kembara Inspirasi. Dan petang ini kita bersama teman NGO kita Global Hayat untuk kempen korban kita, Korban Hayat, yang dibawakan untuk persiapan kita lah sebelum tibanya Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban nanti. Dan insyaAllah NGO kita membawakan peluang, kalau tak boleh berkorban, sedekah korban pun boleh kita laksanakan bersama NGO kita. Dan di konti petang ini, anda juga boleh mengikuti kami di Facebook IKIM FM bersama pegawai media Global Hayat, Cik Najmi Aiman Suhaimi. Assalamualaikum Cik Najmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita, sihat petang ni? Sihat. Alhamdulillah. Hari tu last time kita sama-sama dalam Usrah Nurani kan? Usrah Nurani. Hari ni kita datang untuk kempen baru pula sempena Hari Raya Korban nanti. InsyaAllah semua persiapannya okey? Okey. Alhamdulillah. Dan macam biasa, macam sahabat-sahabat kita ramai juga dah mengenali NGO kita Global Hayat, bagaimana banyak usaha yang kita dah lakukan untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, di bumi Ambiak, bumi Syam, di Palestin, di Lebanon, di Suria untuk macam-macam kempen. Dan kali ini kita ada kempen korban kita. Kitalah insya-Allah yang menjadi tangan-tangan di atas untuk membantu siapa saja yang memerlukan, khususnya untuk Hari Raya Korban nanti, menerusi kempen-kempen suara kemanusiaan. Mungkin awal ni kita nak cerita sikit, bila nanti kan dah nak masuk Zulhijjah, dah makin dekat dah. Sekarang dah hujung-hujung Zulkaidah kan. Macam mana keadaan semasa agaknya saudara-saudara kita di Palestin dari sudut keperluan makanan saudara-saudara kita tu, Cik Najmi? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih DJPN atas pertanyaan tadi. Okey, bila kita sebutkan pasal Palestin yang sekarang, kan, kita kat Malaysia ni bila rakyat korban dah tengah berpulun nak daftar korban, korban mana kan. Ada korban NGO, ada korban masjid kan, dan kedua-duanya sekali lah. Okey, bila sebut pasal macam mana pula korban di Palestin ni pula, okey, ataupun keadaan semasa di Palestin ni pula, kita boleh tengok sekarang ni keadaan di Palestin ni begitu sangat-sangat mencabar DJPN. Okey, yang mana kita boleh tengok even though dalam berita-berita yang sekarang ni pun ramai keluarga masih kekurangan makanan asas. Lepas tu sumber protein macam daging, okey, diorang sangat sukar nak dapati dekat sana. Okey, jadi bila bulan korban ni di JPN, okey, dia menjadi waktu yang sangat dinantikan oleh mereka. Kan? Bila kita kalau kita kat Malaysia ni, kita nak nantikan daging korban ni senang kan, hanya menunggu. Adalah orang hantar nanti. Nanti adalah yang hantar kat rumah kan. Bila orang ataupun tunggu hari korban, raya korban, tunggulah daging datang rumahan. Tapi diorang kat sana nak daging tu dah susah nak dapat. Dan juga daging tu antara makanan yang sangat penting buat diorang. Kerana apa? Kerana nak mereka nak bertahan dalam kehidupan diorang. Itu penting tu, daging buat diorang. Maknanya sangat mencabar lah nak dapatkan hidangan daging setahun sekali tu pun sangat payah. Sangat-sangat payah di JPN. Raya korban nanti pun belum tentu ada lagi bekalan untuk mereka. Tapi inilah yang diusahakan oleh Global Hayat dan teman-teman NGO kita khususnya yang membawa bantuan dari rakyat Malaysia yang baik hati, yang pemurah hatinya, insya-Allah. Dan mungkin kan kalau kita cerita kalau sebelum ni siapa yang mengikuti Global Hayat dia tahu kalau bulan Ramadan hari tu kita ada Masjid Hayat kita yang kita bina dan dirikan kan. Ya, betul. Untuk saudara kita di sana dapat mendirikan solat, mereka sangat gembira, sangat selesa dan mereka sangat berterima kasih pada rakyat Malaysia. Tapi kalau nanti bila ibadat korban kan kita dapat laksanakan daging korban ni sampai kepada saudara-saudara kita di negara-negara bergolak ni yang mencabar macam Najmi sebutkan tadi, macam mana agaknya respon dan reaksi mereka bila dapat bantuan ni dan tahu pula ni dibawa oleh Global Hayat dari Malaysia. Okey, reaksi diorang gembira lah, sangat-sangat gembira lah. Boleh tengok macam
bantuan yang sebelum ni, korban sebelum ni, mereka bila dapat daging korban tu mereka terharu sangat kan. Ada makcik kalau tengok gaya makcik macam pakai orang Malaysia, macam Melayu, tapi bukan, tu orang Arab. Itu orang Arab kat sana, dekat apa tu, Palestin sana tu kan. Dia dapat daging tu, dia kata dia sangat-sangat gembira dapat daging korban tu kan. Itu makcik, itu di Palestin. Okey, bila sebut negara lain pula pun begitu juga kan. Sebagai contohnya di Yaman. Di Yaman, ada juga penerima manfaat tu dan daripada kalangan OKU. Bila diberikan daging korban tu pada dia, reaksi muka dia sangat-sangat gembira kan. Walaupun kita OKU kan, walaupun OKU kita nampak OKU ni macam ada setengah ni macam susah nak emosi, memek muka kan. Tetapi gaya tapi kita boleh nampak kan, emosi dia punya reaksi dia tu gembira bila dapat daging korban tersebut. Masya-Allah. Maknanya mereka sangat-sangat bersyukurlah bila dapat bantuan, dan tahu pula bantuan ni datang dari saudara-saudara mereka yang penyayang, yang prihatin di Malaysia kepada Palestin, insya-Allah. Dan itu contohlah beberapa negara. Kalau dari sudut macam daging korban nanti kita nak sampaikan, dan ibadat korban pun kita akan laksanakan ke sana menerusi NGO kita. Macam mana ibadah korban ni kita boleh membantu sebenarnya saudara-saudara kita yang jauh 7-8 ribu batu atau kilometer jaraknya tu di Palestin? Peranan ibadah korban tu sendiri. Dia sebut peranan ibadah korban ni, kita tengok balik pada makna korban tu sendirilah. Ibadah korban ni iaitu, bila sebut ibadah korban ni dia tak lari daripada merupakan ibadah yang sangat besar dalam Islam lah. Kita boleh relate macam mana sirah Nabi dulu, para Nabi dulu mereka laksanakan ibadah korban. Contohnya Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan korban Nabi Ismail, tapi Allah tukarkannya dengan kibas kan. Tapi dalam ketaatan dalam ketaatan kepada Allah Taala kan. Dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jadi kita kat korban tu kita tengok matlamat dia lah, iaitu kita mencapai ketaatan kepada Allah Taala. Jadi kat sini Global Hayat kita ambil inisiatif lah, maknanya kita masih melaksanakan korban di Palestin dan juga di negara-negara Syam yang lain. Dan daging korban tersebut kita akan agihkan kepada fakir miskin, pelarian, dan juga kepada mereka yang memerlukan. Dan juga bila korban ni, bila mereka dapat daging korban ni, dia membawa kegembiraan yang mereka nantikan selama ni lah. Maknanya mereka sangat-sangatlah menantikan, dan insya-Allah kita sampaikanlah menerusi kempen korban bersama Global Hayat. Dan ada juga tadi kalau ikut poster kan kita nampak sedekah daging. Mungkin ada antara kita di Malaysia nak tolong, tapi mungkin kita dah sama ada laksanakan korban dalam negara, dah tempah siap-siap ke apa kan, mungkin bajet kurang sikit. Jadi dengan bajet yang ada tu, boleh ke kita nak sedekah daging juga pada saudara-saudara kita untuk membantu, Najmi? Untuk sedekah daging ni, kita nak jelaskan kat sini bahawa sedekah daging ni dia bukan kepada pengganti, maksudnya dia bukan pengganti kepada korban. Tapi ia adalah melengkapkan usaha bantuan kemanusiaan. Bila sebutkan melengkapkan usaha bantuan kemanusiaan ni, dia memberi peluang memberi peluang kepada mereka lebih ramai untuk bantu, memberi bantuan. Ada juga macam nak buat korban, ingin nak buat korban kat Palestin, tapi harga mahal kan, sebabkan inflasi, harga naik apa semua tu kan. Tapi jadi jangan bimbang, ada option lain adalah dengan sedekah daging. Maknanya memudahkanlah sahabat-sahabat kita di Malaysia yang nak juga tolong, sebab niat tu dah ada nak tolong dah, tapi mungkin kalau nak laksanakan ibadat korban di sana agak sedikit mahal, jadi boleh juga laksanakan sedekah daging untuk melengkapkan
mendoakan ibadat korban kita dan juga prihatinnya kita pada saudara-saudara kita. Sebelum kita berehat pusingan pertama ni, Najmi mungkin boleh kongsikan dengan sahabat kita macam mana nak hubungi Global Hayat kalau kita nak sertai program korban kita, dan juga mungkin tadi tu sedekah daging pun kita boleh ikut serta bersama Global Hayat. Okey, untuk nak sertai ataupun nak hubungi Global Hayat, boleh tengok dekat kami punya poster yang siaran langsung ni yang kita tayangkan, dan juga boleh juga kalau tak nak tak ingat yang tu, boleh juga tekan ataupun search korbanhayat.com. So korbanhayat.com macam yang tertera dekat Facebook kita ni, ada nombor dan ada laman webnya. Korbanhayat.com. So masuk korbanhayat.com ni ada juga korban, tapi dalam tu dia ada sedekah daging juga. Ada option menu untuk sedekah daging tadi tu lah. Betul. Boleh juga. Berapa nilai sedekah satu sedekah tu? Okey, ni sebenarnya sedekah daging ni dia sebenarnya tak ada limit kan. Dia ada RM50 ataupun semampunya. Maksudnya dalam RM50 below macam tu lah. So dia tak ada limit kat situ. InsyaAllah. Jadi bolehlah sahabat-sahabat kita ikut serta bersama Global Hayat, NGO kita, untuk melaksanakan ibadat korban, untuk membantu. Yang penting niat kita membantu. Dan kejap lagi kita cerita lebih lanjut lah tentang hukum hakam ataupun tentang pensyariatan ibadat korban ni. Dalam masa yang sama, kita membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Bersama NGO kita Global Hayat petang ini. Dan jangan ke mana-mana, terus dengar IKIM FM, inspirasi utama anda. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Lembah Kelang 91.5 IKIM FM, inspirasi utama anda, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Macam mana dah rancang dah ibadat korban nanti nak buat kat mana, bersama siapa? Mungkin dah pakat-pakat juga dengan ahli keluarga kan. Kita kumpul-kumpul sikit-sikit, lepas tu kita bawa lah ataupun sumbangkanlah ibadat korban tu. Mungkin di luar negara, tambah-tambah lagi kita ada negara-negara di mana saudara-saudara kita sangat menantikan ibadat korban. Dan petang ini NGO kita Global Hayat membawakan perkongsian kempen Korban Hayat, dan Cik Najmi Aiman bersama kita. Tadi Cik Najmi dah kongsikan macam mana kalau yang nak laksanakan ibadah korban pun boleh bersama Global Hayat. Kalau tak, paling kurang pun kita ada sedekah daging. Okey. Tapi dalam bila kita cerita menariknya tentang ibadat korban ni, satu, kalau dalam agama kita sunat muakkad, maknanya hukum untuk melaksanakan ibadat korban bagi setiap Muslim lah kan. Dan tapi dalam masa yang sama, bila kita buat satu ibadat ni, ibadat korban ni pada negara atau saudara kita yang memerlukan, dia jadi fardu kifayah juga kan. Macam mana Cik Najmi? Sebab yelah kita tolong orang kan. Macam mana tu? Okey, sini saya nak sebutkan lah. Bila sebut pasal apa tu? Pasal apa, tanggungjawab membantu semua tu. Okey. Bila membantu saudara kita yang ditimpa musibah ni, dia boleh jadi fardu kifayah lah. Okey, dan ada juga beberapa kalam ulama menyebut antaranya disebut Dr. Zulkifli Al-Bakri. Beliau menyebut menjelaskan bila dalam keadaan darurat, negara-negara yang bergolak ni dalam keadaan darurat, okey, jadi membantu mereka boleh jadi lebih utama daripada sebahagian ibadah sunat. Maknanya apa? Maknanya okey, Islam kita mengajar umatnya saling membantu dalam perkara kebaikan dan juga ketakwaan kan. Jadi dengan sedekah daging ni dia adalah salah satu bentuk bentuk tanggungjawab kita lah untuk melaksanakan ataupun menunaikan tanggungjawab tersebut kan.
Jadi sedekah hari ini adalah sebahagian daripada amanah di sisi Allah Ta'ala. Okey, saya nak sebutkan ayat Quran dekat sini menyebutkan surah Al-Ma'idah ayat kedua, maksudnya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi dekat sini dah terang-terang dah Allah Ta'ala kata apa suruh kita untuk saling bantu-membantu kan, sesama umat, sesama umat saudara kita jugalah kan. Cuma itulah sekarang ni Najmi, kalau kita nampak bukan saja di Gaza kita tahu macam mana keadaannya, habis hancur luluh, dimusnahkan oleh tentera musuh. Tambah pula sekarang ni negara dan saudara-saudara yang berdekatan dengannya pun turut terkesan diserang oleh tentera musuh di Lebanon contohnya. Di Suria masih lagi dalam tempoh pemulihan, tapi masih lagi banyak tekanan-tekanan itu masih lagi berlaku. Macam mana kita nampak agaknya bila tanggungjawab kita dalam fardu kifayah tadi nak membantu ni akan selesai ke tak akan selesai, Najmi? Macam mana tu? Okey, bila sebut pasal pasal tanggungjawab tu bila akan selesai, okey, kita akan tengok pada fiqh yang mana kewajipan gugur bila keperluan telah mencukupi. Okey. Jadi maksudnya apa? Maknanya bila keperluan untuk negara-negara macam ni, maksudnya negara ni aman semua tu. Dia orang pun mampu nak berdikari, mampu nak membeli semua tu. Jadi kewajipan kita tu dah selesai. Tapi bila kita tengok realiti sekarang ni, macam DJP yang sebutkan tadi, yang dekat Gaza, Lebanon, Yaman, semua tu kan. Masih lagi belum aman lah, belum aman. Dan kita boleh tengok masih ramai kat sana belum dapat makanan asas lah, asas dan juga bantuan asas kat sana. Jadi selagi masih ada yang belum terbela nasib diorang, jadi tanggungjawab tu belum selesai lagi kan. Dan bantuan ni kita kena terus maknanya terus menerus bantulah sehingga mereka sehingga mereka bebas merdeka sebenarnya kan? InsyaAllah. Itulah kita harapkan bantuan sahabat-sahabat kita berterusan, kita tetap istiqamah salurkan bantuan. Mungkin sekarang ni yang terkini untuk Hari Raya Korban kita fokus pada kempen korban kan. Nanti mungkin lepas tu ada banyak lagi kempen-kempen lain yang akan dibawakan oleh teman-teman NGO kita, khususnya Global Hayat yang berpengalaman dalam menyantuni saudara-saudara kita di Bumi Syam, khususnya di Palestin lebih spesifik lagi. Cuma ada satu, mesti ada orang akan tanya, Cik Najmi, kenapa banyak bantu ke luar negara aja, dalam negara tak ada yang nak menolong ke? Macam mana tu? Okey, itu soalan tu pun biasa orang tanya. Selalu ditanya juga oleh orang ramai. Jadi saya nak jawab kat sinilah. Okey. Yang mana kita tengok pada bantuan okey. Yang mana membantu orang memerlukan ni, dalam Islam mengajar kita supaya membantu orang yang dalam memerlukan. Tak kisahlah dalam luar negara ke ataupun dalam negara ke. Tapi Islam ajarkan kita satu konsep, iaitu konsep keutamaan ataupun dalam dalam istilah dia fiqh aulawiyat. Aulawiyat. Okey. Sebab apa kita tengok kenapa kita banyak bantu di Palestin dan juga di Bumi Syam. Okey. Kita sekarang bila tengok Palestin hadapi konflik. Okey. Hadapi konflik dan juga penindasan, dan bila dua benda ni berlaku menyebabkan mereka alami kekurangan makanan yang sangat kritikal lah. Okey, jadi dan sistem sokongan kat sana pun sangat kritikal, maknanya tak lengkap ataupun tak perfect macam kat Malaysia ni. Okey, kalau kita tengok kat Malaysia ni, kat Malaysia ni kita ada sistem sokongan. Maknanya sistem sokongan yang kita ada kerajaan, dan kita ada bantuan kebajikan, dan akses makanan yang lebih terjamin lah. Sebab kita dalam boleh katakan semua adalah semua adalah. Tapi dekat Palestin misalnya mereka tak ada benda tu. Jadi sebagai respon dalam keadaan darurat kat sana, jadi keperluan untuk membantu Palestin ni diutamakanlah. Lebih mendesak lah kat situ.
Tapi kita sebenarnya, tapi kita tidak meninggalkan bantuan kewajipan kita bantu dalam negara. Tapi dia kena ikut pada kemampuan kita. Tadi bila Najmi sebut tentang Alawiyat tu, maknanya insya-Allah kita yakin banyak NGO juga, dan juga kita yakin kerajaan kita dapat melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkinlah untuk menyantuni rakyat di Malaysia. Betul. Tapi insya-Allah dengan pengalaman yang ada dengan sahabat-sahabat kita di Global Hayat, kita bantu menerusi kempen-kempen kepada saudara-saudara kita di Palestin. Satu lagi nak tambah sebab Palestin kita nak kena bantu kerana sepadan geografi ataupun sepadan negara ni dia dalam Islam ni dia tidak memutuskan ukhuwah Islamiah tu sendiri. Tu kata walaupun jarak beribu batu, tapi tetap dekat di hati kita, dan kita saling sentiasa berganding bahu lah untuk membantu. InsyaAllah saat senang ataupun susah. Tapi sekarang ni kita nampak mereka sentiasa ditekan dengan besar ujiannya dalam keadaan susah. Jadi kitalah insyaAllah yang sama-sama membantu. Mungkin di hujung ni, apa pesan Najmi pada sahabat-sahabat pendengar IKIM FM dan juga yang sentiasa istiqamah bersama Global Hayat untuk membantu saudara kita menerusi khususnya di kempen korban kita kali ni? Okey, buat para pendengar, hadirin hadirat dalam live, okey, ataupun di konti ni ataupun di mana-mana saja di serata Malaysia ni. Okey. Jadi jadikan bulan korban ni adalah sebagai peluang untuk kita terus membantu kita terus membantu dan juga kita memberi. Okey. Jadi bantu Palestin hari ini adalah salah satu kita punya tanggungjawab lah. Tapi mengikut kemampuan kita. Okey, kalau yang mana mampu laksanakan ibadah korban, okey, teruskan laksanakan ibadah korban, tapi dalam masa sama juga jangan lepaskan peluang kita untuk melakukan ataupun melakukan sedekah ataupun buat sedekah, berikan sedekah daging buat mereka. Okey. Kalau yang tak mampu buat korban, inilah masanya untuk kita teruskan dengan bagi option lain dengan berikan sedekah daging tu. Okey. Yang mana saya nak sebutkan kat sini, jangan tunggu kaya. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu perfect. Untuk kita nak bantu. Mulakan dengan apa yang kita ada dulu. Yang mana setiap sumbangan yang kita berikan ni, tak kisahlah angka bawah 100 ke atas 100 ke ataupun ikut kemampuan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah setiap sumbangan tu dia nilai dia bermakna buat mereka. Jadi saya nak bagi nak sampaikan tagline ni, yang mana bantuan anda hayat mereka. Itu tagline NGO kita Global Hayat. Dan ada juga orang kata, Najmi, dia kata jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah dulu, insya-Allah nanti jadi kaya. Betul. Kalaupun bukan di dunia, ya Allah, di syurga nanti anda akan terkejut macam mana apa yang kita lakukan di dunia ni Allah balas nanti di sana. Tambah-tambah lagi dengan berkat doa sahabat-sahabat kita di Palestin, di Suria, Lebanon dan Yaman. Kalau di Palestin saja kabarnya ada di Gaza dan juga di Baitul Maqdis. Itu ada dua lokasi kita, dan anda boleh terus layari laman korbanhayat.com untuk terus mengikuti program Korban Hayat 2026 ni, ataupun nombor akaun pun ada di situ, di Facebook kita. Mungkin Najib nak sebutkan nombor akaun Maybank kita dan nombor kontak kita. Okey, boleh tengok pada yang tertera tu lah dalam tu. Betul. Ataupun boleh hubungi juga 013-923-7019. Dan juga boleh boleh layari korbanhayat.com tu lah. Ya, itu website kita hari ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Najmi Aiman, pegawai media kita dari NGO Global Hayat, untuk perkongsian kita hari ni. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh tengok, ikuti maklumat daripada NGO kita di korbanhayat.com. Terima kasih Najmi. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita petang ini bersama tetamu dan NGO kita Global Hayat. Dan kita teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM FM. Kita bantu mereka yang memerlukan. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan ganjaran dan mudahkan urusan kita semua. Terus dengar IKIM FM.